Jumpa anak yatim pula, ya Allah, diusapnya kepala anak yatim. Sebab Nabi kata dihapuskan dosa kita. Macam rambutnya banyak tu. Itu anak yatim, jangan bagi botak rambut, sayang. Seorang pun tak usiknya budak tu pasal botak. Dia busik je ini pasal rambut dia banyak. Botak ke tak botak ke makcik bagi. Sebab Rasulullah sayang anak-anak yatim. Dan orang Malaysia memang tuan-tuan cukup sayang pada anak yatim. Tak percaya cuba tengok bulan Ramadan. Penuh. Giliran bawa anak yatim berbuka di hotel. Sampai boleh cakap ngerah penjaga anak yatim. Penuh. Tahun depan. Siapa nak ni tahun depan? Tulis tu full house. Tiap-tiap malam orang bawa naik bas anak yatim pergi beli baju raya. Bayangkan setiap malam 30 helai baju dia dapat. Tu anak yatim. Ni dia orang ni tak yatim, selai je dapat. Sekarang siapa bagus? Yatim ke tak yatim? Anak yatim 30 pasang baju tau. Kopiah 30, songkok, kasut 30 pasang. Tiap-tiap malam. Anak tak yatim. Sebasar ni. Dia tanya kat mak dia, "Mak, bila ayah dah mati?" Oh, sudah tuan-tuan. Ya benar, faham, tak faham sudah. Dia pun nak jadi yatim. Sebab dia tahu orang Malaysia ni pemurah. Dia bawa satu bas, korporat tu cakap dalam bas, "Okey anak-anak semua, hari ni pakcik belanja. Itu Maidin, nampak tak Maidin? Okey, masuk pasar raya Maidin, belilah baju ke songkok ke, beli pakcik belanja. Tapi ingat, tak lebih RM20. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Songkok ni pun RM9 sebelah kupang pakcik.